A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dekat huruf ra tadi Kak baca dengan gaya yang begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia nak jadi ra tu nak jadi ikhtilas, terlaju. Jadi Kak kena jaga tempo bacaan. Okey, itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, perkataan al-jam'ani, ya. Yawmal taqal jam'ani innama istazallahumus syaitanu bi ba'dhi ma kasabu. Okay, nak Kak tengok balik makna ayat ni. Ya. Kat mana nak berhenti betul-betul supaya nampak jalan cerita tu tepat. Okey. Lepas tu part yang terakhir. Part yang terakhir sebab yang lain okey, masya-Allah tabarakallah, cuma perlukan latihan berulangan sahaja. Part yang terakhir pada perkataan wallah, bukan terakhir, sebelum akhir. Ya, perkataan wallah. Wallahu yuhyi wa yumit. Wallahu bima ta'maluna basir. Kedua-dua perkataan wallah ni dimulakan dengan waw muraqqaqah sifat dia. Ya, sifat waw nipis. Jadi dia tak boleh bunyi wa. Wallah tak boleh. Wal dia nipis kan. Wallahu bima ta'maluna basir. Okey, contoh perkataan basir, dia terdapat ada ya dan juga ra. Jadi kita nak kontrol lidah tu, nak tahu macam mana kita nak kontrol lidah kita. Melalui perkataan-perkataan macam ni lah. Jadi banyakkan buat latihan dengan perkataan-perkataan yang begini. Ya, contoh atas tu. Wallahu alimun bidhatis sudur. Okey, harfu ra. Jadi kita dapat kontrol. Yang bawah ni pula, wallahu bima ta'maluna basir. Lain, dia punya kondisi lain. Yang tadi tu as-sudur. Yang kedua pula ialah basir. Tamam? Jazakillahu khair. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalam. Harf dha dia tak baca hadzil kan. Sebab apa? Sebab ha nipis, sifat dia dha tu tebal kan. Falidzakari mithlu hadzil unthayain. Falidzakari mithlu hadzil unthayain. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Sampai situ Kak Ustaz? Ya Kak, barakallahu fiki. Tak cukup dulu sampai situ. Wafiki barakallah. Masya-Allah tabarakallah. Usaha lagi Kak. Wa jazakillahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir ra. Pegang ra. Jangan minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara
واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Okey, harf nun kakak, harf nun nipis kakak tak macam nav kan. Fatakuna min al-zalimin. Fatakuna min al-zalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. Okey, harf الضاد kan. لبعض dia kena bunyi dhin tu, harf الضاد tu sebab dia ada istitalah kan. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Masya Allah, tabarakallah. Bagus. Tapi masih ada lagi lah tempat-tempat yang akak kena perbaiki. Barakallahu fiki. Bila kau tak ada? Ya? Sampai situ je. Sampai situ je. Barakallahu fiki ya Rabb.